Kalau kita dekat restoran, kalau ada orang datang minta makanan, "Bang, saya lapar, boleh tak belanja saya makan?" Saya kata boleh kalau makanan boleh. Tapi janganlah makan ikut yang kehendak kamu, okey? Yang aku cakap tadi abang tadi aku tengah buat live tu ada seorang tu nak minta makanan. Aku cakap boleh kalau you nak pergi makan, pergi ambil makan. Tapi aku sendiri makan nasi putih, hati ayam. Okey, aku punya makanan pun tak sampai RM7.5. Okey, dia pula aku yang belanja dia tu. Dia kata terima kasih. Dia ambil nasi putih, nasi tambah lagi. Okey lagi lah kan. Nasi tambah tu dia addition RM2. Okey, I'm okay with that. Kambing, dia ambil kambing. Okey, dia ambil kambing RM6. Oh, maknya kaya. Tak apa, tak apa. Saya tutup di mata. Saya jalan saja. Lepas tu dia minta teh ais. RM1.70. Orang yang makan tu, hati ayam dengan nasi putih pun tak sampai RM7. Orang yang kita belanja tu, dia makan sampai almost dekat RM11 lebih. Bagus tak? Lepas ni kalau kita bagi korang makan tu tengoklah orang tu boleh bayar ke tak. Janganlah kau makan kambing, daging, teh ais lagi, agak-agak lah kan. Kita ingat nak buat kesian bagi you makan hari Jumaat supaya aku boleh tambah rezeki. At least saya dapatlah buat benda baik. Tapi bila mereka buat macam ni, aku lagi sakit hati. Aku tengah makan, aku tengah makan hati ayam. Dia tengah makan kambing. Tak tipu ni, tengok ni. Nampak tak? Tak nampak? Tak apalah. Tak nampak tu tak apalah. Hati ayam. Dekat live pun ada buat. Orang yang kita belanja, dia makan mewah. Orang yang kita makan ni, kita tengah makan ni, makan hati ayam. Tak apalah. Semoga murahkan rezeki dia lah. Amin.